Hai, selamat datang ke channel Nurul Aziza Soleh. Hari ini saya nak bawa korang semua makan di restoran Brotherhood Western and Grill. Kalau masuk ke kedai ni, kita tengok tempat ni macam cool and retro. Awak nak order apa? Pizza. Tapi ini apa? Alhamdulillah, air kita orang dah sampai. Air dekat sini harga dia dalam RM4 hingga RM8. Hari ni saya order air laici. Air laici ni harga dia RM6 sahaja. Okey, makanan baru sampai ni nama dia lamb fried rice ataupun kita panggil nasi goreng kambing. Besar kambing dia bagi. Siap bagi coleslaw lagi. Harga dia RM35. Okey, kalau ni pula namanya fish and chip. Jom kita tengok apa ada dekat pinggan ni. Ada 3 ekor ikan. Lepas tu ada kentang goreng, ada coleslaw, ada salad dan harganya RM26. Okey, ni namanya cheesy macaroni. Kita order untuk kanak-kanak. Tapi portion dia bagi ni memang banyak lah, besar lah mangkuk dia ni. Harganya RM20. Oh, budak ni ambil macaroni cheese. Nampak sedap pula makaroni budak ni. Okey, yang ni pula namanya Creamy Barbara Spaghetti. Harganya RM28 untuk budak kecil ni. Ada daging. Adik punya. Cakap adik punya apa? Apa nama adik punya? Oh, sukanya. Okey, yang baru datang ni menu yang paling famous dekat sini. Nama menu ni lamb chop. Harga dia RM46. Yang ni saya punya. Sama ni cheese juga. This is my lamb chop. Okey, sebelum makan kita baca doa dulu supaya kita semua sentiasa dimurahkan rezeki dan yang menonton pun sama juga. Jom kita tengok apa je yang ada dekat pinggan saya ni. Selain dia letak lencop, dia letak juga ni mashed potato di sebalik lencop ni. Kita ada coleslaw dengan salad dekat sini. Wah, tak sabar nak makan. Jom kita makan. Tengoklah daging dia besar. Bahagian yang terbaik untuk buat lencop biasanya bahagian pinggang dan rusuk. Sebab apa? Sebab bahagian ni dagingnya sangat lembut dan mudah untuk dimasak. Memang sedap daging bahagian ni. Juicy, lembut gila, tak hanyir pun bau. Memang sedap, serius memang sedap. Korang kena datang. Okey, kita nak rasa dia punya mashed potato yang ada di sebalik lamb chop ni. Okey, ni rupa mashed potato yang dibagi. Rasa dia lembut, berlemak. Bukan yang jenis rasa tawar kosong tu. Gabungan mashed potato dengan daging kambing ni memang win. Aku tak pernah rasa lamb chop sesedap ni. Ini first time aku rasa lamb chop sedap gila. First time rasa lamb chop Brotherhood. Kalau korang tengok kan, lamb chop kat sini dia menawarkan tekstur daging yang lembut dan daging tu dia masak dengan sempurna. Satu lagi yang membezakan lamb chop kat sini dengan tempat lain mestilah kat sos dia. Sos dia pekat, kaya dengan rasa manis, masin dan rasa black pepper tu memang rasa yang seimbang. Tengok ada lagi kepingan-kepingan daging kambing tak? Banyak. Dekat Brotherhood ni bagi daging kambing. Saya rasa satu pinggan saya ni bukan untuk seorang kot. Tak tahulah kalau korang macam hantu kambing ke apa kan. Kalau macam saya suka daging kambing. Tapi ni saya boleh cakap lah, paling banyak saya makan daging kambing hari ni lah. Ni korang kalau beli makan lah untuk 2 orang. Jangan makan seorang macam saya. Korang tengoklah, portion dia pun besar. Memang berbaloi dengan harga RM46. So, highly recommended kepada pencinta makanan western. Saya rasa saya perlu cut video ni dan cepatkan masa sebab masih banyak lagi daging yang saya tak habis lagi. So, korang siapa nak makan daging kat sini boleh datang sini. Makanlah untuk 2 orang satu pinggan ni.
Finally, alhamdulillah habis juga. Semua orang habis. Ambil masa sejam juga. Sebab saya makan berhenti, tapi habislah. Habis guys, habis. Kalau korang nak pergi ke restoran ni, korang boleh pergi ke alamat nombor 73 Lorong IM 15/19 Indra Mahkota 15 25200 Kuantan, Pahang. Restoran ni beroperasi pada hari Isnin hingga Sabtu pukul 5 hingga 10.30 malam. Okey korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.